Pernah tak bila anda tengok hasil jahitan anda terfikir, ini bukan sekadar hobi, ini boleh jadi sesuatu yang lebih besar. Dalam perkongsian kali ini, kita akan sama-sama tengok macam mana nak tukarkan minat menjahit tu dari sekadar benang menjadi sumber rezeki yang berkat. Dan yang bestnya, semuanya dari rumah je. Saya pasti soalan ni selalu bermain-main dalam fikiran kan, terutamanya bagi anda yang memang minat menjahit. Bakat dah ada kat tangan, mesin jahit pun dah sedia kat tepi tu. Tapi macam mana ya nak tunjuk hasil kerja kita yang cantik ni pada orang lain dan pada masa yang sama dapat juga bantu tambah-tambah pendapatan keluarga? Jawapannya kawan-kawan ada pada pemasaran digital. Okey, jadi ini perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan lalui 5 langkah mudah. Pertama, kita tengok macam mana nak ubah benang jadi harta. Kedua, kita kena kenal siapa pelanggan kita. Ketiga, kita pilih senjata digital kita. Keempat, kita cipta jenama kita sendiri. Dan akhir sekali, kita belajar cara berhubung dengan komuniti. Dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, kita mulakan dengan langkah pertama. Dari benang menjadi harta, ini adalah tentang peluang digital. Jom kita tengok macam mana nak tukarkan hobi kesayangan anda tu kepada satu bisnes yang betul-betul boleh maju. So, kenapa kena go digital? Fikirkan macam ni. Dengan cara digital, kedai kita ni terbuka 24 jam. Kita boleh sampai kepada pelanggan bukan setakat jiran sebelah rumah tau, tapi dari Perlis sampai ke Sabah. Jauh tu. Dan yang paling best, semua ni boleh diuruskan guna apa? Guna telefon pintar yang ada dalam tangan anda tu je. Senang kan? Saya suka sangat perumpamaan ni, betul kan? Kemahiran menjahit anda tu, itulah jantung bisnes ni, itulah nyawanya. Tapi alatan digital ni pula ibarat megafon. Dialah yang akan tolong jeritkan dan hebahkan kepada satu dunia. Hey, tengok ni, hasil kerja dia ni memang power. Okey, kita masuk bahagian kedua. Yang ni sangat-sangat penting. Boleh dikatakan ini asas kepada segalanya. Sebelum kita jual apa-apa pun, kita kena tanya diri kita dulu. Sebenarnya, aku jahit ni untuk siapa? Inilah dia geng kita, sasaran kita. Wanita muslimah, para ibu-ibu hebat, suri rumah yang sentiasa mencari sesuatu yang istimewa dan semestinya mereka yang betul-betul hargai produk buatan tangan. Kenapa mereka? Sebab mereka faham, mereka nampak nilai dalam setiap benang dan setiap jahitan kemas yang anda buat. Jadi, nampak tak superpower anda kat sini? Bila anda buat produk untuk komuniti yang anda sendiri faham luar dan dalam, wow, itu satu kelebihan yang sangat besar. Anda tak perlu teka-teka. Anda tahu apa yang mereka nak, apa yang mereka suka. Itulah kekuatan terbesar anda. Baiklah, pelanggan ideal dah kenal. Sekarang, jom kita buka kedai kita pula. Kita akan tengok platform-platform digital mana yang boleh jadi etalase untuk kita pamerkan semua hasil jahitan kita yang cantik-cantik itu. Okey, jom kita tengok satu-satu. Facebook ni kita anggap macam ruang tamu kita, tempat kita bina komuniti dan borak-borak setiap hari. Instagram pula, ini album gambar kita yang paling cantik, tempat tayang produk. WhatsApp pula, tentulah untuk kita berhubung terus dengan pelanggan, macam kawan-kawan. Dan TikTok, ni untuk tarik perhatian dengan video-video pendek yang catchy. Nak bagi proses jualan lagi lancar, guna tools yang pro sikit. Macam WhatsApp Business, dia boleh tolong kita susun auto message, siap ada auto reply lagi. Jadi tak adalah pelanggan tertunggu-tunggu. Kalau Instagram Shop pula, orang boleh terus tag dan beli dari gambar je. Senang! Dan Shopee, ini untuk pelanggan yang suka bayar cara selamat dan terjamin. Okey, kedai dah ada, tools pun dah ada. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling seronok. Bahagian kreatif. Macam mana nak cipta jenama kita sendiri? Kita nak orang nampak je produk kita, terus dia tahu. Ini hasil kerja dia. Percayalah, gambar yang cantik tu kunci utama. Tapi, tak payah risau pasal studio mahal-mahal. Guna je apa yang ada. Latar belakang bersih, macam kain putih atau tikar buluh pun dah cukup lawa. Yang penting, ambil gambar dekat-dekat. Tunjuk detail jahitan tu. Tunjuk corak kain. Letak sikit prop comel macam bunga ke, bakul rotan ke. Terus nampak wow. Contohnya macam ni. Jahit dengan cinta, khas untuk muslimah sepertimu. Ayat ni menusuk kalbu kan? Dia bukan sekadar jual barang, tapi dia jual satu rasa. Rasa dihargai, rasa istimewa. Pelanggan akan rasa produk ni dibuat khas untuk dia. Atau yang ni, dari benang jadi ibadah. Hasil tangan, penuh kasih sayang. Yang ni lagi mendalam. Dia kaitkan kerja tangan kita ni dengan sesuatu yang lebih besar, dengan ibadah. Ini betul-betul boleh sentuh hati pelanggan kita dan buatkan mereka rasa lebih dekat dengan jenama kita. Okey, ini ada sikit panduan do's and don'ts yang perlu dibuat. Logo tu biar ringkas je, mungkin ada gambar bunga ke, benang ke, senang orang nak ingat.
Yang perlu dielakkan, dan ini sangat penting ya, jangan guna gambar model yang tak tutup aurat. Dan sentiasalah jaga adab. Tak perlu kutuk-kutuk pesaing, rezeki masing-masing kan? Dan kita dah sampai ke langkah terakhir. Langkah kelima ni ibarat gam yang akan lekatkan semua usaha kita sebelum ni, iaitu cara kita berhubung dengan komuniti. Di sinilah kita tukarkan orang yang sekadar tengok-tengok kepada pelanggan yang setia. Jom tengok contoh ni. Simple je kan? Terima kasih Kak, insyaAllah saya post esok ya. Tapi dalam ayat pendek ni ada semua. Ada ucapan terima kasih yang mesra, ada perkataan insyaAllah yang menangkan hati pelanggan, dan ada info yang jelas. Benda-benda kecil macam ni lah yang membina kepercayaan. Contoh kedua ni lagi best. Semoga akak suka dengan telekong ni, saya jahit dengan penuh kasih. Ada doa dan ada penegasan yang kita buat kerja ni dengan hati. Pelanggan mana tak cair hati boleh dapat mesej macam ni. Inilah yang buat mereka akan ingat kita dan datang balik. Jadi, secara ringkasnya, inilah perjalanan kita. Ingat 4 perkara ni. Pertama, kenal pelanggan anda. Kedua, pilih kedai online anda. Ketiga, hias kedai tu dengan gambar dan ayat yang cantik. Dan yang keempat, layan pelanggan dengan hati yang ikhlas. Mudah kan? Kemahiran tu dah sedia ada kat tangan anda. Persoalannya sekarang, ciptaan indah mana yang anda nak kongsikan dengan dunia dulu? Mungkin sehelai tudung, sepasang telakung. Tak kira apa pun, yang penting mulakan langkah pertama. Mana tahu, dari situlah bermulanya satu perjalanan rezeki yang penuh berkat. Jangan tunggu lagi, mulakan hari ini.